So berbaloi lah, aku rasa macam rugi pula aku beli satu je. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Penuh dengan cheese ni, tak tahu nampak ke tak? Mon Mukbang Channel, dung-dung-dung. Orang kata affordable. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dugu-dugu-dung. So siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So depan mata korang ni ada lagi produk UFO. Mungkin agak membosankan bagi korang, tapi sebab aku nak banyakkan aku punya kuantiti video, so aku terpaksa lah buat macam ni. And satu konten, satu produk UFO ni. So aku dah makan dua, ada lagi dua dibaki. Depan mata korang ni ada perisa ataupun ada perasa, I don't know perisa ke perasa. Yang ni ada perisa Osaka Takoyaki, and lagi dia ada truffle carbonara. So jom kita try makan yang truffle carbonara ni pula. So guys, sementara nak tunggu benda ni empuk, siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni. Siapa yang baru join tu, jangan lupa untuk turn on notification untuk dapatkan aku punya update-update berkaitan dengan konten aku. And satu lagi, kalau boleh share dekat sesiapa. Kalau boleh tahun ni aku nak lah monetize. Aku lagi dah ada 800, and aku nak cari lagi 200 untuk cukup 1000. Tapi untuk monetize aku kena capai lagi berapa ribu lagi nak kena capai untuk jam tontonan. So korang kena support lah video aku ni, kena tengok daripada awal sampai akhir. So kita tengok dulu dah empuk belum. Belum lagi. So mari dah kita bel-bel dulu. So aku dah lama dah buat YouTube ni sebenarnya, daripada tahun 2020 sebenarnya. Tapi itulah, kadang-kadang aku buat ni macam hangat di ayam. So hope tahun ni aku lebih konsisten, sebab mungkin dah kerja kan, dah ada duit. So bolehlah buat konten makan. So korang kenalah support. Mana tahu akan datang kalau aku dah berjaya dalam konten ni, aku boleh buat makan-makan yang mahal ke. Sebab kalau kita buat makanan ni, kita perlukan modal. Gitulah. So jangan lupa korang kena subscribe. So tak dikira aku dah gaul lah. Aku dah gaul sebenarnya. Lepas tu aku tak record pula. Memori penuh. Cibai tu dah hilang. So tak apa, kita nak memasak lagi. Jom kita makan benda ni. Bismillah. So jom makan. Ni sekejap. Dia rasa berlemak-lemak sikit. Bismillah. Yang ni serius, memang sangat-sangat sedap. Rasa dia sangat sedap. Kau tahu tak rasa dia macam mana? Rasa dia macam mashed potato dekat Richeese. Bukan Richeese. Kalau kau pernah pergi Richeese, dia ada mashed potato tu kan, rasa dia macam gitu. Rasa sedap. So dah habis dah aku makan. Memang sangat sedap. Tengok kosong. So berbaloi lah, aku rasa macam rugi pula aku beli satu je. So nanti aku akan repeat lah benda ni, memang sangat sedap. Aku suka. So aku rasa setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku macam mana sampai menuju bulan.